Alalalalalala, Wabi Dr. Akmal, comelnya. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang dikritik susulan penganjuran Konvensyen Khas Pemuda UMNO menyatakan kesediaan berundur, namun tidak menyatakan sama ada membabitkan jawatan ketua sayap itu atau pentadbiran kerajaan negeri. Relaxlah, nama pun usul kan. Takkanlah bila pimpinan tertinggi UMNO reject usul tu, lepas tu terus nak merajuk, terus nak berundur. Alalalala, test market. Tuan-tuan berpuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta siapa-siapa lah tolonglah pergi dekat jumpa Dr. Akmal. Pujuk dia macam kita memujuk anak-anak kecil, macam kita memujuk bagi aiskrim, bagi coklat, bagi gula-gula. Sebab nampaknya mungkin itu yang dia perlukan kot. Kot lah kan. Alalalala, comelnya nak merajuk-rajuk bagaikan. Mana perginya suara lantang, tegas dan berani. Wabi Dr. Akmal kalau dek kerana reject usul pun dah mula nak melarikan diri. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? Ataupun ada perancangan lain kot.